Terang itu tak membantu sebab gelap tu bukan di luar saja. Dia seperti menginyak masuk ke dalam rumah. Seram ini dengan ayat suci Al-Quran. Kampung Riza pula setiap langkahnya berbunyi. Bunyi-bunyi ranting kayu. Lepas tu Riza panggil, "Nah, jom." Dia memberhentikan langkah. Kata Riza. Sosok itu pun berhenti. Dia tak berfungsi mengikut badan. Sebaliknya, kepala dia yang bergetar perlahan-lahan berlapang sehingga menghadap Riza. Sementara bangkunya tetap memelahkan Riza. Kepala dia di bawah cahaya bulan yang malam, Riza nampak wajah bermula nampak seperti kulit kayu yang terang. Matanya kosong, hanya lubang hitam yang dalam. Mata ni tak ada mata. Dia punya mata kosong, tak bergelap. Tak ada. Tapi kau ada. Dan suara tu, kata Riza, bukan suara lain. Dia bunyi seperti dua kaki papan yang bergeser kuat. Riza menunggu lagi. Dia berpaling dan berlari sekuat ke arah waktu sekali. Dia dah tak ingat apa, sebab pelik sangat. Sebelum ni memang dengar suara lain, tapi bila dah jadi macam tu, suara yang agak garang, dan dia pun terus berlari kat motor dia, dan dia memacu motornya tanpa berani pandang pun. Dia tak tengok pun dekat sisi. Sebaik dia sampai rumah, dia terus piku dan terduduk layu di atas bangku kayu beranda. Kalau rumah kayu dia ada beranda kat depan tu. Lepas tu tiba-tiba telefon dia getar. Masuk satu mesej. Lan, Zal, bas aku dah gerak ni. Baru lepas school. Nasib baik tak je. Thanks, Lee. dia ucapkan terima kasih dekat Riza sebab tadi Riza hantar dia. Riza terus merenung dekat tangannya yang masih bergetar dia bila dengar ledakan mesej. Tiba-tiba kawan yang kita nampak dari dekat hutan tu sebenarnya bukan dia. Dia dah gerak dah dekat lepas pada tol. Kalau dia ikut lan tadi, ke lubuk gelap tu, agaknya kunci apa yang lan akan tunjuk kepada dia. Malam tu Riza tak tidur. Dan sejak malam tu, setiap kali angin dari arah sungai bertiup, dia akan terdengar satu suara berbisik di bawah dunia. Perlahan, serak. Diikuti seperti sesuatu sedang merayap di atas.
Malam itu tak berakhir. Itu adalah satu permulaan. Rizal duduk di beranda. Lampu rumahnya dibiarkan berwarna terang. Walaupun jam sudah menunjukkan hampir pukul 3 pagi. Tetapi terang itu tak membantu. Sebab gelap tu bukan di luar saja. Dia seperti mengingat masuk ke dalam rumah perlahan tanpa izin. Kerak. Bunyi tu datang lagi. Dari luar dinding, bunyi seperti sesuatu menggeser. Kayu dengan kayu. Kulit dengan kulit. Rizal menelan radio. Matanya tidak berani melihat ke arah tak. Tapi telinganya tidak boleh menghenti bunyi. Kerak. 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 Zan. Kesan itu muncul sangat dekat, seolah-olah betul-betul di sebelah telinga. Riza menutup telinga dengan kedua-dua tangan. Bukan kau. Bukan kau. Dia menggiling perlahan, tetapi suara itu tak berhenti. Zan. Tiba-tiba